bang, terima kasih. Okay bro. Saya jual What? Saya beli. Saya jual. Okay. Terima kasih. Sama. Yes, so aku baru je COD dengan brother tu tadi. Aku pun boleh tersasul. Aku cakap saya beli, tapi aku tercakap saya jual. Lantak. Ni aku dah beli. So dengan dia punya ni, aku tak nak review sekarang sebab aku tengah meniaga. So esok aku review esok pagi. So kita jumpa esok. Ciao. The next day. Okay, morning guys. Okay, so malam tadi aku cakap aku nak review kan. So pagi ni, ni awal pagi lagi, aku belum sarapan lagi. So kita review sikit lah barang ni. Okay, susah pula nak buka. Okay. So dia jenama Espada, brand Espada. Okay, kita buka dia. Tengok sikit. Tada. So ni lah. Ni Swiss 3 step. Dia 3 step dia dekat sini. Mati, lampu tengah, lampu atas. So dia ada 3 step. And signal kiri, kanan, and double signal. Ni ada, tak nampak air gelap. Ni ada tanda double signal and on. Ada juga apa nama dia ni, chop. Tempat kabel chop. So Swiss dia, dia punya ni just plug and play je. Tak ada masalah pun. Dia boleh masuk dekat Lagenda 110, LC135 dengan Ego apa ada tulis kat sini. Ni Ego S dan Ego Solaris. Boleh pakai. Ni just PMP dekat LC. And untuk function double signal, aku beli ni, dia bagi sekali relay. Relay dia macam ni lah. Ni ada kat belakang CDI tak silap aku. Ni. Nampak tak? 12.8 volt. Okay. So aku beli ni. Yang ni memang dapat. Beli ni sekali dapat. Harga dalam RM50. Kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat IG Abu Gaijin _motorsport. Aku ada letak dekat bawah ni. Ataupun lagi senang, korang tekan link dekat bawah. Aku ada letak link dekat description kat bawah. So aku dah review sikit kan. Pemasangan lagi lah. Aku pun belum makan lagi. Ni pun masih awal pagi. So makan dulu lah. Okay, jadi kita sambung. Okay, so ni aku dah pasang. Ni dia just plug and play. Ni wire apa, yang ni masuk tempat yang asal. Yang ni pun sama, wire kuning dengan wire kuning, wire hijau dengan hijau. Tapi yang wire belah sini, yang Orimoto punya, dia punya
katup apa benda lah ni. Dia besar sikit lah, yang ni kecil sikit. So kau kena kepit yang sikit yang ni, bagi dia ketat lah. Benda ni ketat, so tak ada tercabut. So benda ni ketat lah. Kalau tak, dia longgar sikit. Very nice lah. Kemas. So aku belum cuba try test lagi. Aku tak cuba lagi. Tengok situ hitam, sini alamak kotor pula. Yang aku nak tukar, bukan tukar, aku nak spray hitam mati kot. Okay, aku nak spray dulu. Nanti kita sambung. Okay. So ni aku dah tembak. Nanti tunggu dia kering. Hitam mati, tak payah tunggu panas sangat pun tak apa. Tunggu dia sikit ni. Sikit je. Sebab kecil kan. Dapat sikit menjadi So aku nak buka bahagian dada pula. Sebab dia punya relay tu dekat belakang CDI. So aku kena buka lah. Aku boleh seluk pada sini tak, sebab aku malas pula nak buka kepuk tepi ni. Tengok nanti macam mana. Walau yang time lapse je. Okay. Okay. So ni relay dia. Ni yang bahagian depan ni. Dia betul-betul dekat belakang CDI. So aku kena cabut aku punya CDI dulu lah. Nasib boleh seluk. Ni CDI. CDI pula. Ni relay ori. Dia punya volt pun sama, 12.8. Okay, so kita try buka. Okay, dia punya macam ni ni dia punya made in Japan. Ni ori ni. So aku akan simpan lah. Untuk kalau dah tak pakai, aku boleh pakai yang ni balik. Betul tak? Tukar yang ni. Aku tak tahu kalau ni rosak, ada jual dekat spare part ke tak untuk relay yang ni. So aku macam cuak-cuak agak lah. So pasang. Tangan besar sangat guys, susah masuk. So kita pasang. Bismillah. Okey. Nak pasang. Ni nak pasang lah. Pasang lah. Okay, kita pasang getah dia sekali. Dan kita masuk kat belakang dia. Kat belakang cangkuk dia. Pasang. Okey, kita pasang. Pasang balik CDI. Benda ni tak susah geng. Just PMP je. Tak payah susah-susah. Ada setengah tu yang potong-potong wire kan. Licih. Dah ada benda yang senang. Kita buat yang senang. Jangan susahkan diri kita sendiri. Betul tak? Okay. Dah siap. Jom kita lain time lapse sekali lagi. Okay, so kita on. Bismillah. Tidur. Oh, Allah, patutlah. Tak sambung lagi. Okay. So bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. On kan. Okay, nampak dia duduk. Tapi ni lampu atas tau. Lampu tengah. Bukan switch ni yang rosak, tapi aku punya ni yang rosak. Ni aku punya ni yang rosak. Tak tahu kenapa. Aku pun nak tukar. Tengok nanti ada duit aku tukar benda tu. Sebab nak kata mentol aku cantik lagi geng. Tak terbakar lagi. Tak ada apa orang kata rentung ke apa ke, tak ada. Semua cun-cun semua. So dia tetap pakai lampu atas. Lampu bawah ni memang mati. Lampu atas dia 3 takut tengok 1, 2, 3. Kalau tak yang tengah tu untuk lampu biasa. Ni untuk lampu tinggi. Jadi cun. Okay, kita try untuk double signal dia pula. Okay, signal hidup.
Nampak? Okay, ni signal sebelah sana, signal sebelah sini hidup. And nak buat dia double signal sana. Okay, nampak? And hasil dia pun depan. Nampak? Cun-cun UOB, cun-cun Cina belakang. Mantul. So barang memang padu lah. Horn sikit. Chop. Okay, function. Chop function. Semua function. Cuma aku punya ni je masalah. Lampu biasa tak boleh nak hidup. Okay, so kalau korang berminat nak beli macam aku punya 3 step tu untuk LC, Ego S, Ego Solaris, korang boleh PM Abu Gaijin _motorsport. COD area Sijangkang. Sijangkang aku pun COD semua kat Sijangkang. And kalau post plus RM10, plus RM10. Maknanya 60 tambah 10 jadi RM60, yeah. Tapi seller yang jual barang ni memang sempoi habis. Seller, awak punya layanan customer memang TikTok, yeah. Sorry sebab lambat semalam. Mungkin sampai situ je lah video aku untuk kali ni. Berjumpa di next video. Bye. Assalamualaikum. Ciao.